Hutang banyak. Ini 12 soalan yang boleh ubah hidup anda. Tak kira berapa banyak hutang yang anda ada sekarang, luangkan 1 minit untuk faham ini. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya manfaat kepada semua. Ramai yang hidup dalam hutang bertahun-tahun, tapi ada yang dah bebas dalam masa 3 tahun. Dulu, seorang rakan daripada Johor, Siti, dia berhutang lebih RM500,000. Setahun kemudian, bukan saja bebas, tapi beliau mampu beli rumah besar. Saya tanya dia, macam mana boleh buat duit dalam masa singkat? Sebab dia ada fikir 12 soalan yang dengan serius. Hari ni Danny nak share kepada anda semua. Simpan supaya boleh baca beberapa kali. Nombor 1, siapa pelanggan anda? Macam mana anda boleh buat mereka datang kepada anda setiap hari? Nombor 2, apa kelebihan anda? Macam mana boleh buat pelanggan terus beli tanpa ragu-ragu? Nombor 3, ada sistem pemasaran macam mana boleh buat pelanggan beli berulang kali tanpa berhenti? Keempat, macam mana pelanggan boleh tolong promosi produk anda? Nombor 5, macam mana pelanggan boleh jadi ejen atau dropship anda? Nombor 6, macam mana pelanggan boleh jadi pelabur dalam bisnes ini? Nombor 7, macam mana nak start bekerja dengan semangat tanpa perlu gaji tetap? 8, kalau anda bergantung pada jualan produk, macam mana nak tambah income lain tanpa jual produk? 9, macam mana anda nak buat orang yang bukan pelanggan pun tetap beli dengan anda? Nombor 10, macam mana nak buat orang lain yang tanggung kos marketing anda? Nombor 11, macam mana nak gunakan sistem dan AI untuk buat bisnes jalan sendiri? Dan yang terakhirnya, macam mana nak gandakan bisnes tanpa penat dan kerja lebih? Siti kata, orang biasa hanya tahu kerja keras, tapi orang kaya fikir lebih dalam. Kalau serius nak ubah hidup, komen nak kat orang komen atau pergi profil Dennis. Masukkan maklumat anda. Dennis akan kontak anda dengan segera. Let's join Dennis.